Okay, jom Bihan tunjuk tutorial buat kening tak cukup langsung. Jangan lupa save video ni. Tengok kening Tina tak cukup kening langsung. Serabut macam ni. 4 item ni je yang you perlu guna. Set kening rapi Bihan. Concealer, brush shape, brush blend dengan eyebrow pencil. Jom kita start. Ada orang yang dia start daripada depan macam ni. Okay, lepas tu dia fill in dekat dalam macam ni. Dia akan jadi petak dan muka you akan nampak sangat garang, tak cantik, tak natural. So ini cara yang betul. Start daripada tengah macam ni, naik atas. Jangan ikut dia punya kening yang asal, nanti nampak sedih sebab dia turun sangat. You tak perlu tekan sangat eyebrow pencil ni sebab dia pigmented. So kita buat frame yang baru. You sendiri kena imagine bentuk kening yang you nak buat. Nampak tak? Kosong, fill in dekat dalam. Ingat, tak perlu tekan. Sikit-sikit macam ni je. So area sini dan area sini jangan kacau. Dekat eyebrow pencil ni, belakang dia ada spoolie. So sikat-sikatkan dia. Yang kening depan ni, dia akan jadi nampak natural. Jangan kacau dia. Kalau kening you sebelah tinggi, sebelah rendah, you sendiri pilih you nak yang rendah ke nak yang tinggi. Kalau nak yang rendah, rendahkan dua-dua. Yang lebihan tinggi tu tutup dengan concealer. Contoh Bihan buat, ini sebelah tinggi. Okay, kening you yang tinggi macam ni. Ini yang rendah. Macam Bihan, I nak pilih yang rendah yang sebelah kiri ni. So, kening yang depan ni, I lap dulu. Ini natural bulu kening Bihan. So, tak ada eyebrow pencil dah. Imagine sebelah ni tinggi, sebelah ni rendah. Terlalu senang nak buat. Kena ada concealer kening Bihan sebab yang ini dia coverage dia tinggi. Bulu tebal macam mana pun dia boleh tutup. Okay, tengok kita akan bagi sama kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cakap, jangan nyawa. Kalau you nak conceal, start daripada depan pun tak ada masalah. Nampak tak, bulu-bulu yang ada tu dia akan tutup. Ini area bawah. You tengok betul-betul nah, dia memang akan tutup full bulu-bulu yang ada. Okey, bahagian atas. Ini yang penting you kena tengok. Start daripada sini. Brush ni pun penting juga. Kalau you tak ada brush ni dia susah. Okay, imagine ni bulu-bulu, kita akan tutup bulu-bulu dengan concealer. Tak ada brush pun tak jadi, tak ada concealer pun tak jadi. Sebab tu Bihan kata, kena ambil yang set kening rapi. Dia ada 4 item. Sebelah sini pun sama. Okay, sambil kita nak buat sebelah sini, kita kena tengok yang sebelah sana supaya simetri, tak jadi sebelah tinggi, sebelah rendah. Senang kata macam ni lah. Kalau you tak ada concealer, you tak ada brush, memang takkan jadi. You kena ada set yang ini. Dia jadi senang, tak payah pening kepala nak fikir. Nampak tak? Kiri kanan, simetri. Kening rendah ke, kening tinggi ke, ikut suka kita. Kita yang menentukan nak buat kening kita tinggi atau rendah. Kalau nak rendah, tutupkan yang tinggi. Kalau nak tinggi, ambil eyebrow pencil, lukis bagi tinggi. Settle. Okay, dapat dah concealer macam ni. Kita kena ambil brush blend. Blend, 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 blend. Sebab tu dia my set 4 item ni. Blend, blend, blend. Tunggu Bihan blend bagi habis. Senang sebab dia ada shape dia. Depan ni, buat macam tu. Depan ni kita buat macam tu supaya nampak natural sikit. Dapatlah kening yang kemas macam ni. Jangan lupa save video ni. Kalau hampa ada lagi soalan nak tanya bab kening ke bab apa, komen dekat ruangan komen, nanti Bihan jawab.